Salam tuan, rumah pusaka mak dulu bagi arwah kakak duduk sebab dia tak ada rumah. Dia duduk rumah anak kena lelong. Masa saya tinggal kat rumah arwah mak, tapi saya keluar sewa rumah lain. Arwah Kak Long duduk dengan anak-anak dia yang belum kahwin. Setelah Kak Long meninggal, anak-anak dia tu masih duduk rumah tu sampai sekarang. Buat macam rasa tak bersalah dan tak bagi apa sewa pada waris lain. Dah berlanjutan selama 13 tahun. Masya Allah. Saya ingat bila Kak Long meninggal, anak-anak dia cari rumah sewa lain. Saya suruh buat faraid. Tapi kakak-kakak dengan abang-abang macam buat tak faham je. Apa pandangan tuan? Boleh ke saya tuntut faraid bagian saya dan siapa yang saya nak rujuk? Okey, dia macam ni. Kalau tuan nak buat urusan ni, tuan kena lantik peguam lah. Untuk mewakili tuan, bagi notis kepada semua waris faraid termasuk yang duduk rumah tu. Dan kena pastikan benda ni proses dia panjang dan perlukan modal jugalah kalau nak buat urusan ni. Tapi kalau nak buat, boleh DM saya. Nanti kita arrange macam mana. Sebab benda ni memang kena lantik peguam lah. Tak boleh buat sendiri sebenarnya. Kalau abang dengan kakak waris yang lain pun buat macam buat tak tahu kan. Jadi boleh uruskan. Tapi kena, itulah proses dia panjang jugalah.